들어온 distance. You so bad, I gotta move back. Hai, Kita kat mana? kita dekat Penang. Buat apa? Buat Nak makan makan kenduri. kenduri. Ya, yang macam Ariana Grande. Apa sih? Woi. Ariana Grande. Hey guys. Say hi to my vlog. Hi. Adik je baik. Aku fikir tadi. Sana kalau kakak hang kahwin. Aku akan ajak semua kawan aku. Ya Allah. Ayo memeriahkan kan. Gajah. We got an ice cream. Hi guys. Tadi kita dekat kenduri. Now kita berada dekat mana? Dekat hotel. So guys, kita sekarang dekat hotel. Sebab tadi kita pergi surau solat. Lepas tu masih tak tahu nak pergi mana. Sebab tadi nak pergi pantai. Tapi pantai tu kawasannya sangat panas sekarang. So kita spend time kat sini dulu. Saya baru kita pergi. Kita ambil gambar dulu kat sini. Takut air dia. Ya, pergi kat sini. Wow. Okey ya, tunggu. Ni boleh sampai ke sini. Orang jangan bosan. Dah di sini ya? Dan bye. Kita kat mana ni? Dekat pantai. Ya, pasir. Ya, tunjuk baju Yayam. Posing, posing. Yes. Sekarang kita tengah duduk dalam pasir. Duduk dalam pantai. Pantai di sana. Air di sana. Tengok. Duduk kejap ni sebab penat. Sleep and my outfit. Hi guys, so sekarang kami tengah berjalan nak pergi dekat kedai buah dekat Padang Kota. So terpaksa berjalan sebab tak boleh masuk dah jam. Nak tengok dah jam. Guys, tadi ada function orang putih weh. Oh my god, aku usah jadi macam belah sana lah. Pegang tangan aku. Pegang tangan aku. So basically, kami beli buah sampai 20 lebih. Beli
Apa saya? Weh, pakcik dekat aku ke? Oh my god, suka aku ke? Sabar. Mana dia bukan kita lah. Pergi mampus lah aku buat vlog. So, basically, kita tengah vlogging sekarang ni. But, apa dah weh? Apa kan? Aku tak tahu lah ni first time dah sejarah aku beli buah sampai timbul buah ke. Beli selalu beli buah kan? 7-8 ringgit je. Ni 21. Dapat sangat punya buah dia. Mungkin pakcik tu jual mahal kot. Aku rasa RM3 lah cuba kira. Oh loh. Cari 21. Aku tak ikut lah pula.